Kita dekat swimming pool. Atia tengah main dengan daddy dia. Kita kat tingkat 2 juga. And then baby kat sini. Hai, baby minum susu tak? Tak nak minum. Ngantuk aje. Baby macam ngantuk je tu. Ngantuk Shen dia tu. Tengah bermain-main di situ bersama daddy-nya. Di situ tak ada orang hari ni. Ni tempat dia. Kita sambung ke? Tia? Kat sini. Siapa nak pergi gym? Kat belah sini ada gym. Kau boleh datang kat sini. Oh, boleh lah ibu treadmill lagi. Naik treadmill. 24 hours. Tak ada kat dalam. Okay, jom. Kita nak balik bilik kita belah sana kan? Jom. Sini, ikut ibu. Sini. Ha? Okay. Semua nak balik dah. Lepas tu kita nak keluar kejap lagi. Semua dah habis bermandi-manda. Baby senyap je terus. Sejuk. Sejuk. Okay, jom. Naik ke bilik kita. Apa pula naik ni? Memang tingkat kita kan? Lah. Lah. Senang lah. Apa AHU tu? Audio. Sebab I pernah nampak dulu benda tu. Sejuk. Sejuk? Mandi dulu lagi. Mandi ambil air punya air. Sejuk. Mata pun dah bengkak dah. Oh, bukan. Dekat tepi. Dekat tepi sini. Kena color red, orange, pink. Okay. So, kita dah sampai kat bilik kita. Tapi Atia lagi kena mandi. Ya, mandi. Lepas habis mandi tu, kena mandi dalam toilet bagi bersih. Ya. Sampai guys. So, baby. Ada orang kot I. Okay, so saya akan makan beef noodle, Cantonese fried beef noodles. Saya akan makan Cantonese fried beef noodles. Apa punya kari laksa. Sedap ada terung, ada udang. Atia makan Kido popcorn chicken with sausage. Okay, yang dibuat ni dibuat oleh Kim Myeon-nai. Yang buat ni. Nama dia. Kim Myeon-nai. Hong Min-yang. Bagi dia? Nyang. Bagi dia? Bagi dia. Tak nampak lah mana orang. Kim Min-yang. Yang nak susu nak. Yang. Ni nak susu tak? Ingat. Mana ke? Simpan tu tadi. Okay. So,
Saya punya. Mi kari saya. Ya. Ya, kita makan mi kari. Kari. Wow. Sedap. Okay. Oh, sedap ah. No, jangan gigit. Ayo, kita pun semua. Tak. Ya. Daun pudina. Daun ni. Daun pudina. Daun mint. Nanti ada. Kami You want to try? Dah sama cuba gigi. Sedap. Nak rasa? Ayah. Ah, ni. Ni. Wow. Hah? Jom. Ni nak ambil gambar. Kita tengok tak? Ni tak payahlah. Kita tengok sana lah. Oh, kita nak tengok sini. Janganlah. Azizi. Jatuh tak? So, kita nak tengok apa yang ada kat sini. Cuba kita tengok. Oh, sampai belah sini. Hajilah nak tengok ada apa. Kat sini. Oh, tapi ni lain lah. Ni sejarah ya. Cula dia, cula. Kan lah. Ada je. Ini dia director 1928. Ni. Dapat makan tadi. Jadi kita tengok sampai depan ni. Boleh keluar ke kat sini? Tak boleh. Ya. Oh, dia macam ni je kat sini. Orang yang belajar kan. Kepada A2 tu, bahasa Melayu, mengisi juga. Oh, ni kat Melaka lah ni. Sekolah Malaysia tu. Ni kita nampak ni kenapa ada kat kita punya bilik tu. Kita dah tahu dah kenapa ada gambar ni kan kat bilik kita. Logo, sebenarnya logo. It's a chalk sebenarnya dia lah. Logo dah logo. Logo ke chalk? Bukan produk lah. Produk. Tapi yang tu apa? Maksudnya dia jual rial. Dia jual mango steam yang tu. Ni apa? Yang tu ni air cap badak. Air cap badak kaki 3 tu. Yang tu. Ya. Minyak. Macam almi kan. Tak ada air cap badak. Kenapa ada kaki tiga? Okay, jom. Dia ada dia. Itu apa? Makan nasi. Dia sebenarnya library. Library mana je? Entahlah. Tak nak. Apa yang ni ya? Itulah waterfall.
front tu. So, jom. Tapi cepatnya. Cepatnya apa? Cepatnya. Apa yang cepat? Nak balik dah. Memanglah. Oh yang tu. Panas tu kesian. Kenapa? Dah. Tak nak ah. Jom. Naik ke situ ke naik ke sini? Nak mau. Dah ni hidung dia. Tepi tu. Jom. Tak nak lah. Macam tak ni sangat je. Macam mana saya servis? Macam tu abang boleh bantu kita bagi Google tu boleh? Ada apa ada lain? Selva ada mana-mana lain. Push. Sekarang kita sampai. Ni kat mana? Tap kat situ. Dekat rapat hitam. Tu tolak. Tarik. Tarik and tolak. Tarik. Sini. Oh tak, letak sini. Letak. Tarik tolak. Tolak. Untuk keselamatan. Apa dia? Sejuk lah. Kita makan, kita rehat dulu. Mesti jatuh kalau untuk keselamatan. Sejuk. Kat mana? Dah tak ni dah. Dah tak buka dah kasut ibu. Apa lagi? Jadi nak pakai. Okay guys, kita sampai dah. Baby kena mandi lagi tu. Kita rehat jap. Ada lagi 1 jam. 1 jam setengah. 1 jam. Benar-benar. 1 jam lagi. 1 jam setengah lagi. Okay. Sambung lagi. So kita dah nak balik daripada Royal Chulan Penang. Bagi Penang di belah dua. Penang. Belakang ada tu. Biar belakang. Okay. Kita nak balik dah. Cuci tangan. Dah habis dah percutian selama berapa hari? 2 hari. 2 hari. Atia happy tak? 3 hari 2 malam. Atia macam mana? Okey ke? Atia macam nak lagi cuti. Tapi yalah, cuti kita pun dah nak tamat. So tak payah dah lama-lama. Kan? Banyak lagi nak buat kat rumah tu. Kerja lah apalah. Okey. Lagi yang kena lah. Okey. Boleh. Awak dia duduk sini cakap lepak ni je. Jadi orang hitam dia masuk. Not sure why. I'm not sure why. Like this, you just come a little bit front. Okay. So, kita akan balik. Sekarang kita dah nak balik dekat Royal Chulan. So, baby pun dah hingus. Macam demam lah. Baby macam ada sedikit demam. Sikit sesema. Kakak pun ada sedikit lah sesema kakak tu. Ibu tak sesema lagi. Tapi dah start batuk-batuk. Dah berapa hari lah? Rasa dah 5 hari dah Atia batuk rasanya. Tak silap ibu lah kan? Baby yang kecil ni dia sesema. Berjangkit dah semuanya. Tak apalah. Alah. Itulah kena makan sihat. Barulah tak jangkit. Ni makan yang manis je. Macam mana nasihatnya kan? Okeylah, nanti kita sambung lagi. Nanti Aifah tunjuk. Okay, nanti Aifah tunjuk dekat depan, dekat belakang ni sebenarnya ada tempat untuk kita orang ambil gambar. Ingat tak dulu kita ambil gambar yang kat Penang tu? Pink tu tak apa, tak orang. Tak apa. Oh, tak apa. Ingat tak yang kita ambil gambar kat Penang? Kita ambil gambar kat bangunan lama tu. Hari kita tunjuk. Dia sebenarnya belakang ni je. Kita orang pun baru nampak semalam. So ni kalau kita pusing balik nanti kita nampak lah. Sekejap Aifah tunjuk korang. Jalannya. Dah nak balik.
Raya Chulan. Kita akan datang lagi. Makan apa je? Nanti nak makan apa? Kacang. Tak tahu. Oh, makan kacang. Kacang. Valet parking RM40. Okay, ni kita kena pusing balik sebab exit dia satu je. Laluan dia satu ni je. Tak tahu boleh tu. Itulah. Tak tahu boleh. Kita tak tahu kan. Ni kalau kita keluar ni bangunan yang bersejarah tu kat belakang sana. Yang orang ambil gambar cantik-cantik tu kan. Kat belah sana. Ni kita keluar. Oh mak kau. Kejut. Laju lah ke? Tu depan tu kita dah nampak dah. Kalau jalan kaki straight je lah kat depan tu. Ada laluan dia. Lah kita tak tahu hari tu. Itulah. Nampak. Kalau jalan kaki lah. Itulah. Pengambilan baharu program diploma. Wah, cantik. Ni lah dia. Sekejap kita buka, kita tunjuk. 22 Beach Street. Cantik kan? Cantik ya? Cantik sangat ni. Ni diorang nak renovate jalan ni. So tepi tu banyak lain tutup. Kita ambil gambar tu kat sini, depan ni. Cantik sangat lah sebab dia renovate jalan. Tapi sebab tengah renovate sekarang, dia jadi macam tak apa nak lawa. Rasanya dia nak buat batu-batu macam ni jalan raya ni. Ramai. Okay, panas. So kita tutup. Nak buka pakai air. Nak buka botol air? Sekejap. Dia nak renovate, nak buat roundabout sini. Oh, cantiknya. Sini pun cantik dah. Oh, Siapa yang tekan? Tak, dia ada ni lah. Time. Dia tutup. Oh, Atin nak air nah. Dah, dua tangan. Great Eastern ni deh. Ya, kalau ada kelas kat Penang, sini yang Oh, cantik lah. Boleh lah bila nak ada kelas. Kita boleh ikut. Tapi tak ada lah, Mas. Alah, tak bagi tahu. Dah tahu dah sini. Ni Chulan lah. Chulan lah, senang. Ni Chulan, tak ada tempat lain lah. Ada lagi satu G Hotel. Depan ni tak tahu hotel apa. Depan ni hotel juga ni. Hotel kayak sikit lah. G Hotel. Mahal Rupanya depan tu je. Tapi senang nak pergi ni. Depan tu je. Depan tu saja dekat. Kolam pun kat atas tu nampak orang parking. Lepas tu mandi-mandi. Habis. KFC, Hancing. Dia tak boleh hancing. Tapi ni Yo, sekolah. cantik lah. Ni bukan sekolah. Oh, polis dia kata 6. Oh, patutlah. Dia ambil gambar tengah panas Ada? sini dekat gereja dia lah.